Kita masih lagi bersama dengan para sahabat Nabi SAW menggunakan 65 gambaran kehidupan sahabat Nabi SAW karangan Dr. Abdul Rahman Rafat Al-Basha. Kita dah masuk sahabat yang ke-30. Sahabat yang ke-30 ni, nama sahabat ini adalah Ja'far bin Abu Talib. Ja'far bin Abu Talib. Siapa yang biasa dengar nama Ja'far bin Abu Talib ni banyak naik dalam sirah Nabi SAW. Ja'far bin Abi Talib yang diberikan gelaran At-Tayyar, yang boleh terbang. Yang boleh terbang. Gelaran yang dia dapat lepas daripada peperangan akibat mati syahid. Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Ja'far bin Abi Talib ni terbang di dalam syurga bersama dengan kepak dia. Tuan-tuan, benda yang kita baca ni, hadis, ayat Al-Quran, perkara ini kadang-kadang kalau kita ambil macam tadilah, kita cerita tentang malaikat bersusun-susun kan. Ada pula sebahagian orang tengok pula keliling dia. Seram pula Nabi bagi tahu, kamu nak percaya, tak percaya, terpulang kepada kamu. Kalau kamu percaya, Tuhan pun tak ada rugi apa-apa, Tuhan pun tak dapat manfaat apa-apa. Tapi kalau kamu percaya, itu adalah memberikan manfaat kepada kamu di akhirat nanti. Tapi kalau kamu tak percaya, kamu nak buat bahan gelak-gelak ke, kamu nak tengok pula kejap lagi start motor, tengok langit ke, oh ni dah bergerak kot malaikat ni, terpulang kepada kamu. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kamu percaya ataupun tidak, kamu akan mati. Macam orang yang yang menghadapi sakaratul maut, dia seorang saja di atas katil tu yang tengah menanggung sakarat, dia sahaja yang akan nampak malaikat maut, dan malaikat yang mengiring dia, sama ada malaikat azab ataupun malaikat rahmat yang bersusun-susun, dia seorang saja nampak, tuan-tuan. Kalau orang lain nampak, tuan-tuan, semua tinggalkan mayat tu kat situ, bakal jenazah tu. Sebab apa? Sebab takut. Ja'far bin Abi Talib ini adalah sepupu Nabi SAW. Ja'far bin Abu Talib. Abu Talib ni adalah bapa saudara Nabi. Jadi Ja'far bin Abu Talib ini sepupu Nabi SAW. Anak kepada Abu Talib. Ja'far bin Abi Talib ini, tuan-tuan, dia wajah dia mirip dengan Nabi SAW. Ada beberapa orang sahabat lah, antaranya Abu Sufyan bin Harith pun sepupu Nabi SAW. Usam ibn Abbas sepupu Nabi SAW yang mirip dengan wajah Nabi SAW. Dan paling hampir yang mirip betul dengan Nabi SAW adalah cucu Nabi Hasan bin Ali. Hampir sama dengan Nabi SAW. Waktu Nabi di Mekah, tuan-tuan, berlaku kemarau yang dahsyat. Ni sebelum daripada Nabi menjadi Rasul. Waktu Nabi di Mekah berlaku kemarau yang dahsyat. Waktu tu rumah Nabi dengan rumah Abbas, bapa saudara Nabi SAW, yang mana mereka dua keluarga ini saja yang ekonomi dia agak baik. Yang lain tu dia punya binatang ternakan tak menjadi, kebun-kebun tak menjadi, niaga tak berapa baik. Musim kemarau. Waktu musim kemarau itu, Sayyidatina Khadijah pun masih lagi ada bersama dengan Nabi SAW. Waktu ni belum jadi Rasul lagi. Nabi melihat Abu Talib ini susah. Walaupun Abu Talib ini adalah Menteri Mekah. Menteri Mekah. Kita panggil Perdana Menteri Mekah lah waktu tu. Jawatan dia, sebab dia ketua penduduk Mekah. Seorang yang adil dan baik. Dan dia susah. Susah dalam keadaan yang mana apabila orang-orang daripada luar tanah Arab datang buat haji ataupun umrah,
Abu Talib ini sebagai ketua kerajaan Islam Mekah ni, kerajaan Mekah ini, dia sponsor orang-orang yang buat haji. Makanan disediakan, penginapan disediakan untuk orang-orang yang buat haji. Nabi SAW sangat membalas jasa baik seseorang. Tuan-tuan, sebelum menjadi Rasul lagi, Nabi ni sangat membalas jasa. Bila dia tengok Abu Talib ni, dia ni dah lah menteri, kemudian anak dia ramai. Nabi SAW bincang dengan bapa saudara dia yang seorang lagi, yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Dia kata, pakcik seorang lagi ni, dia banyak tanggungan. Sekarang pun musim kemarau susah dan sebagainya. Apa kata kita cadangkan untuk ambil anak dia seorang bela, jaga. Kan orang-orang dulu, kalau anak dia ramai, selalunya adik-beradik yang lain ni akan tolong jaga. Zaman sekarang tak jumpa dah macam tu. Zaman sekarang ni susahlah nak jumpa. Tapi zaman dulu kan 70-an, 60-an ke, mana-mana yang beranak ramai ni, keluarga dia agak susah ekonomi, makcik saudara akan ambil tolong bela. Ahli keluarga juga yang akan pelihara anak tersebut. Jadi Nabi SAW bincang dengan bapa saudara dia Abbas, sebab dulu Nabi ni dipelihara oleh Abu Talib. Kenang jasanya Nabi, tuan-tuan. Manusia yang kenang jasa. Nabi kata dengan bapa saudara dia yang lain, jomlah kita ambil salah seorang anak Abu Talib ni untuk dipelihara. Dan Abu Talib pun bersetuju. Bapa saudara Nabi yang Abbas bin Abdul Muttalib pun setuju. Dia kata kita ambil salah seorang anak daripada Ali bin Abi Talib, Nabi SAW yang pelihara. Ja'far bin Abu Talib ni dipelihara oleh bapa saudara yang seorang lagi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Waktu Nabi SAW isytiharkan menjadi Rasul, waktu Nabi isytiharkan menjadi Rasul, Abbas, bapa saudara Nabi tadi itu yang jaga Ja'far bin Abu Talib pun masuk Islam. Ja'far bin Abu Talib pun masuk Islam. Dan dia ni diislamkan oleh Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi SAW. Ja'far berkahwin dengan Asma binti Umais. Ja'far bin Abu Talib berkahwin dengan Asma binti Umais. Ja'far bin Abu Talib ni, tuan-tuan, turut kena tekanan daripada Mekah Quraisy. Suami isteri ni kena seksa, kena pukul. Tahun 5 kenabian, bukan tahun 5 hijrah. Beza tu. Tahun 5 hijrah tu 5 tahun selepas hijrah. Tahun 5 kenabian, dah 5 tahun Nabi menjadi Rasul. Tu dia punya fahaman. Tahun 5 kenabian disebabkan tekanan yang teruk. Kan kita dah belajar sirah. Waktu tu semua orang Islam ni tak boleh nak amalkan Islam secara terang-terang. Nak buat solat jemaah pun tak boleh. Nak buat kuliah pun tak boleh. Nak baca Quran kuat pun tak boleh. Semua buat aktiviti tu kat rumah masing-masing dan tak boleh kuat-kuat sangat. Dan tak boleh nak pamerkan yang dia ni sebagai seorang yang Islam. Tahun tersebut, siapa yang amalkan Islam, dia akan kena tangkap, seksa ataupun bunuh. Tu sahaja akibat daripada memeluk Islam waktu zaman Nabi SAW menjadi Rasul. Bila dah 5 tahun kenabian ni, tuan-tuan, nampak teruk sangat ni. Kan macam mana kita nak sebarkan Islam ni? Nak sebarkan, nanti kan orang teruk tekanan tu terlalu berat. Quraisy Mekah buat kepada orang-orang Islam. Maka pada tahun tersebutlah Nabi SAW arahkan sahabat untuk pergi ke Habsyah. Tu hijrah yang pertama. Sebelum hijrah ke Madinah, kalau cucu tanya ke, kan, cucu pula kata hijrah Nabi ni ke Madinah, atuk pula jenis dengan kuliah. Bukan. Hijrah pertama adalah ke Habsyah. Kemas atuk.
Atuk boleh jawab macam tu terbaik lah tu. Hijrah pertama ke Habsyah. Nabi SAW bagi tahu, pergilah ke Habsyah. Ethiopia, Afrika, negara Afrika tu, nama hari ni Habsyah, Ethiopia. Di sana ada seorang raja, dia ni agama Nasrani, tapi dia ni orang yang adil. Pergi minta perlindungan di sana. Sebab nak amalkan Islam dekat Mekah tak boleh, pergi ke Habsyah. Dekat situ ada seorang raja, Raja Ashamah bin Abjar. Dia ni raja yang baik, pergi dapatkan perlindungan di sana. Tuan-tuan, bila kita baca tu, kita dapat tahu yang bahawa Nabi SAW ni, dia punya politik dia hebat. Dia kenal pemimpin-pemimpin. Antaranya siapa? Sumamah Ibnul Utsal, pemimpin daripada Yaman. Bani Yamamah tu, kabilah tu. Bila dia memeluk Islam, Sumamah Ibn Utsal ni, dia pergi dekat Kaabah, diisytiharkan di Islam, Quraisy Mekah pergi tangkap dia. Bila dia tangkap, ikat semua, orang lain semua tak kenal siapa Sumamah Ibn Utsal ni. Nabi kenal, ni pemimpin Yamamah ni. Kamu main ikat-ikat ni, kadang-kadang tak dapat kan barang dagangan kan, gandum ke apa ke masuk ke bumi Mekah, kena sekat kan. Ni yang kamu tangkap ni pemimpin ni. Jangan buat main. Nabi kenal ramai orang sebelum daripada menjadi Rasul lagi. Nabi banyak kenal dengan pemimpin-pemimpin daripada luar. Kumpulan pertama yang pergi ke Habsyah ni 15 orang yang diketuai oleh Uthman bin Maz'un. 15 orang, kemudian kumpulan yang kedua 83 orang pergi ke Habsyah. Ja'far bin Abu Talib ni yang sahabat kita nak ceritakan ni, dia pun sama-sama dalam rombongan pergi ke Habsyah. Tuan-tuan dah pergi ke Habsyah, Quraisy Mekah tak sempat nak kejar kumpulan ni. Dia kalau tak duduk, tak disukai dekat kampung Jijan, duduk dekat kota Sirimas pun, dia kena serang juga. Paling kuat pun dia akan bagi tahu orang kota Sirimas tu, dia ni dulu duduk Jijan ni, teruk ni perangai dia ni. Macam tu lah Quraisy Mekah. Tak duduk dekat Mekah pun, pergi ke Habsyah. Quraisy Mekah ni terus, dia tak tunggu sebulan, tak tunggu 2 bulan, mesyuarat di Darun Nadwah. Cakap apa benda yang kita nak buat ni. Mereka hantar 2 orang wakil, tuan-tuan. 2 orang wakil, antaranya adalah Amru ibn As, sahabat ni. Sebelum tu dia belum Islam lagi. Dan seorang lagi adalah Abdullah bin Rabi'ah. 2 orang ni yang pandai dengan diplomatik. Pandai bercakap, pandai buat urusan, menteri luar lah kita kata. Pandai urusan dengan orang-orang luar ataupun raja-raja di luar. Pergi ke Habsyah untuk pergi bawa balik raja ni, pergi bincang dengan raja Habsyah ni, nak bawa balik orang-orang Mekah ni. Sebelum nak bawa balik orang-orang Mekah ini, 2 orang yang pandai diplomatik ni, dia buat apa tuan-tuan? Kalau selalunya duta ke apa ke, pimpinan kita ke, raja kita pergi melawat negara orang, dia akan bawa apa? Dia akan bawa hadiah. Hadiah. Itulah perkara yang dibuat oleh siapa dia? 2 orang wakil daripada Quraisy ini. Dia membawa hadiah. Hadiah yang tak ada lah dekat Habsyah. Contoh tuan-tuan pergi Kedah, kawan-kawan tuan-tuan tu orang Kedah, tuan-tuan bawa dia jeruk Pak Ali, tak kena lah sebab dia orang Kedah. Jeruk Pak Ali ni memang terkenal kat negeri Kedah. Tuan-tuan pergi tu, tak sempat nak beli barang apa-apa, tuan-tuan pergi beli jeruk Pak Ali. Kurang-kurang pun tuan-tuan bawa rendang maman frozen. Menu Negeri Sembilan. Orang Kedah tak reti makan maman, tuan-tuan bawa tu, dia rasa wah teruja lah sikit dapat rendang maman Negeri Sembilan. Tuan-tuan bawa hadiah daripada negara orang tu, dia kurang seronok. Jadi 2 orang wakil Quraisy ni, dia beli hadiah. Dia beli hadiah daripada Mekah.
Dia buat apa tuan-tuan? Dia tak jumpa dulu dengan raja tersebut, tapi dia jumpa dulu dengan orang-orang kanan raja. Menteri-menteri bawah ni. Menteri kanan dia, orang-orang bangsawan ni, apa dia bagi dulu hadiah. Sebab apa? Sebab kejap lagi nak adjust. Boleh tak nak set appointment jumpa dengan raja? Ni perangai tuan. Perangai rasuah ni daripada zaman, bukan zaman ni tuan-tuan, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dah tunjuk dah perangai orang ni. Dia mesti nak kena sogok dulu, baru dapat sokongan daripada orang tu. Jadi dua orang pemimpin Quraisy ni jumpa dengan menteri-menteri, orang-orang daripada Habsyah tadi. Bagi hadiah dulu. Ni ambil sikit 300. Tak adalah 300 kan. Ambil sikit hadiah. Yang ni pula bagi lagi hadiah. Lepas dah bagi hadiah ni, bukan bagi saja. Rupa-rupanya nak minta kepada pimpinan-pimpinan dekat Habsyah ni, bukan raja besar lagi ni. Boleh tak nak adjust? Raja kan jadual padat. Kejap lagi nak rasmi itulah, nak pergi lawatan inilah. Boleh tak adjust? Kami ni daripada Mekah ni, nak jumpa dengan raja kamu, nak cakap sesuatu. Kawan dah terima dah hadiah. Nak tak nak kena juga buat. Kan? Dah dapat dah hadiah. Dah guna pula, dah bank in. Nak tak nak kena juga tolong. Jadi raja ni pun adjustkanlah masa untuk jumpa dengan Raja Habsyah ini. Bila dah adjust masa dengan jumpa dengan Raja Habsyah ini, berjumpa dengan Raja Habsyah, dia bagi tahu dua orang wakil Quraisy ni, Amr bin As dengan Abdullah bin musuh Islam ni, bagi tahu, wahai raja, ada orang Mekah tempat saya, dia lari dekat tempat tuanku. Mereka ni adalah orang yang tidak baik di negara kami. Sudahlah tidak baik, mereka mengamalkan agama yang mana kami pun tak amalkan, tuanku pun tak amalkan. Dia buat satu ajaran sesat. Kalaulah mereka ini berduduk di negara tuanku, boleh jadi dia akan sebarkan agama tersebut, akan merosakkan tanah jajahan tuanku, negara tuanku ni. Akan merosakkan. Raja Najasyi ni tuan-tuan, bila dia dengar perkara tersebut, menteri-menteri kanan tadi tu, yang dah dapat hadiah tadi tu, semua sokong dua orang wakil Quraisy Mekah ni. Sebab apa? Dah ada buat perjanjian dah, saya nak jumpa dengan raja nanti. Nanti bila saya bagi tahu satu usul, kamu bagi sokongan kepada saya. Dia kata, okey, baik, kita akan sokong. Bila dia buat perkara tu, semua menteri kanan kata, betul lah tuanku, apa yang kata orang Mekah ni bahaya untuk negara kita, kemakmuran negara kita ni. Dia tak ikut agama orang Mekah, dia pun tak ikut agama kita yang berada di sini, Nasrani. Dia akan merosakkan rakyat di sini. Maka raja ini tuan-tuan, Nabi SAW iktiraf Raja Habsyah ini. Ada tuan-tuan orang yang bukan Islam tapi dia adil. Dia adil. Antaranya Perdana Menteri Sepanyol. Dia bukan cakap saja, tapi dia memang buat. Maksudnya bukan cakap, tapi praktikalnya dia buat juga dalam menentang penjejahan Israel. Tuan-tuan boleh tengok kan. Nak pula dia pula menang Piala Dunia hari tu, lagi berbulu lah. Kemudian tuan-tuan, raja ni dia kata, aku tak nak dengar sebelah pihak saja. Aku nak panggil wakil orang yang datang minta perlindungan daripada Mekah ni. Itu tuan-tuan, raja yang adil. Tuan-tuan kalau dapat aduan apa-apa ke daripada cikgu ke, kan, dengan cucu ke apa, tuan-tuan jangan pergi serang dulu cikgu tu. Cikgu tak boleh ni jentik-jentik anak saya ni. Saya cubit pun tak pernah anak saya ni.
Pergi dengar dulu cikgu tu buat apa. Jangan buat aduan terus dekat Kementerian Pendidikan ke, kan. Kesian cikgu tu. Ada sebab lah dia buat. Sampai cikgu pun sekarang ni trauma dah. Datang sekolah dia, syarat ialah mengajar. Dia tak mendidik. Dia mengajar lah habis silibus. Hari ni kita belajar bab sejarah Jepun. Budak-budak nak masuk kelas ke, tak nak masuk kelas ke, nak jerit ke, nak cubit ke, nak suruh berdiri atas kursi ke, tak nak dah. Cikgu pun dah takut. Sebab apa? Nanti ni zaman viral. Mak ayah datang pergi sekolah, bukan bawa cakap aja. Dia sekali dengan telefon. Bila dengan telefon tu, viral pula, cikgu ni kena jawab dengan pendidikan, Jabatan Pendidikan. Nak pula Menteri Pendidikan pula masuk. Cikgu tu niat dia baik. Tu tuan. Kena dengar daripada dua-dua pihak. Apa anak saya ni buat? Tengok kesalahan dia, kan? Sesuai ke tidak dengan perkara tersebut. Lebam ke, teruk ke anak kita ke, sampai otot dia tak boleh berjalan ke apa ke. Cikgu ni pun paling kuat pun dia cubit je dah. Rotan tetap sekali. Itu mendidik. Jadi budak-budak pergi sekolah dia tahu dia kena siapkan kerja sekolah. Tu dia tuan-tuan. Raja Najashi ni, Ashamah bin Abjar ni, dia nak dengar kedua-dua pihak. Ni dua-dua pihak. Kita kena dengar side ni, ceramah kumpulan ni pun kita dengar, ceramah kumpulan ni pun kita dengar. Contoh. Itu dia tuan-tuan. Ini dengan satu pihak saja. Begitu. Tengok manfaat mana yang lebih. Boleh jadi dua-dua buat salah. Tengok mana yang kesalahan yang minimum. Yang faham. Contoh. Jadi raja ni panggil, waktu itulah kumpulan yang berhijrah ni, Raja Ashamah Abjar ni, dia minta wakil, dan ketika itulah wakil Islam memilih Ja'far bin Abu Talib. Ja'far bin Abu Talib ni jadi wakil untuk berjumpa dengan Raja Najashi, akan berhujah di hadapan Raja Najashi. Tuan-tuan, cerita ni ada dalam sirah Nabi SAW. Kalau tuan-tuan masih ingatlah sirah Nabi, kita pernah cerita dah. Dan Dr. Jeffrey pun cerita juga kisah sirah. Ja'far bin Abi Talib ni lah yang ditanya. Apa yang soalan ditanya? Antaranya, adakah betul kamu ini mendatangkan kesusahan untuk orang Mekah? Kamu dah buat hal, lepas tu kamu datang ke sini. Jawab orang-orang Mekah, wakil Ja'far bin Abu Talib ni, dia kata apa? Dulu kami di Mekah ni, kami jahil. Kami ambil hak orang, kami menipu dalam timbangan perniagaan kami. Kami menindas orang yang susah. Kami berkawan ataupun melebihkan orang yang ada kepentingan. Tapi datang seorang Rasul di kalangan kami. Nabi ini mengajarkan kami untuk berbuat baik kepada siapa pun. Bersikap adil pada sesiapa pun. Jangan menipu dalam perniagaan. Semua orang adalah sama di sisi Tuhan kami. Tapi mereka inilah yang mencederakan kami, menangkap kami, menyiksa kami. Tuan-tuan, raja tu dengar, raja pun dengar, okey, lulus sekian. Kemudian raja ni bagi tahu, kamu tidak mengamalkan agama dia. Kamu tidak mengamalkan agama dia dan kamu buat satu agama yang baru. Dia terangkan lagi, Ja'far bin Abi Talib ni pun berhujah di hadapan Raja Ashamah Abjar tadi, bagi tahu Rasul kami ajar kami Tuhan yang satu. Tuhan ini layak disembah. Dia ini bukan daripada patung ataupun berhala. Dia adalah Tuhan yang mana kami kena taat dan sembah. Kami ada solat, kami ada sekian-sekian. Dia terangkan. Tuan-tuan, dia terangkan, raja ni berpuas hati. Raja ni berpuas hati. Dia kata, better tak akan lepaskan kamu, bawa balik orang-orang ni. Kamu dorang pergi balik Mekah dengan hadiah-hadiah kamu sekali. Raja, tuan-tuan.
Raja kata, balik ke negara kamu, ambil sekali dengan hadiah ni, balik. Tuan-tuan, raja, dua orang wakil Quraisy ni tak puas hati. Dua orang wakil Quraisy ni tak puas hati. Dia kata, aku nak jumpa lagi dengan raja. Ni kalau aku cakap satu benda ni, raja mesti terkesan punya. Aku nak sentuh bab agama raja ni. Kita lah tuan-tuan, kalau orang attack kita dengan isu yang sensitif, kita akan terasa lah. Dia kata, kau ni sebenarnya bukan orang negeri pun. Bapak kepada bapak dia cari tu sampai ke 5 keturunan. Asal bukan orang Negeri Sembilan. Padahal dah 10 keturunan tu. Memanglah kalau nak kira macam tu, 10 keturunan daripada atas, asal ni bukan ni. Jadi wakil Quraisy ni dia main isu yang sensitif. Dia kata, dia jumpa dengan raja tadi, dia kata, wahai tuanku, ajaran agama yang baru dianuti oleh orang-orang Mekah ni, mereka kata Tuhan yang tuanku anuti ni Tuhan yang salah, sesat. Isu agama tuan-tuan. Kemudian apa yang diberitahu oleh Ja'far bin Abi Talib? Ja'far bin Abi Talib ni dia baca surah Maryam. Nijak tuan-tuan. Dia baca surah Maryam sebab ni agama Nasrani, dia anggap apa agama Kristian, Isa ni sebagai Tuhan. Dia bagi tahu kepada raja sebenarnya Isa ni adalah seorang rasul juga sebelum rasul yang terdahulu lagi. Ada datang rasul-rasul. Dia adalah sama. Dia adalah hamba Tuhan. Sama seperti rasul kami iaitu Muhammad. Dia mengajarkan kami untuk mentaati Tuhan yang satu, tidak menyekutukan Tuhan tersebut. Dia bagi tahu sebiji-sebiji apa yang Islam ajarkan sama yang macam Nabi kata. Tuan-tuan, raja ni kata apa? Raja ni kata apa yang agama kamu ni sama macam agama beta. Datangnya daripada cahaya yang satu. Cuma jalannya berbeza. Raja kata, aku tak akan lepaskan kamu kepada orang-orang Mekah untuk dibawa pulang. Orang-orang Mekah ni pergi balik. Tuan-tuan, Ja'far bin Abi Talib ni, dia yang mahir, paling bagus di kalangan yang ikut hijrah ke Habsyah tadi. Bila Ja'far bin Abi Talib berhujah di hadapan raja, raja ni pun tuan-tuan, rupanya dia adalah yang mengamalkan ajaran Nabi Isa yang sebenar, yang belum lagi dipalsukan. Kebanyakan orang-orang Nasrani di Habsyah itu dah mula menyelewengkan agama tersebut. Cuma Raja Ashama Abjar ni sahaja yang ikut ajaran Nabi Isa yang betul. Cuma waktu itu Islam tak sampai lagi dekat negara tu. Nanti akhirnya raja ini pun, Ashama Abjar ni, Raja Najasyi ni, dia pun akan memeluk Islam. Bezanya dia bukan sahabat. Sebab apa? Sebab dia tidak pernah melihat Nabi bertentang mata. Jadi dia ni di kalangan tabi'in sahaja. Dia tidak bertentang mata. Dia pun akan masuk Islam dan akhirnya mati dalam keadaan Islam. Dan Nabi SAW pernah menyolatkan jenazah ghaib kepada Raja Najasyi ni, Ashama ibn Abjar ini. Tuan-tuan, itu berkaitan dengan Ja'far bin Abi Talib. Saya rasa sekadar itu dulu. InsyaAllah nanti kita akan sambung. Panjang tuan-tuan kisah Ja'far bin Abi Talib ini. Kita akan tengok apa yang berlaku kepada Ja'far bin Abi Talib selepas daripada peristiwa hijrah tadi. Dia balik tadi, peperangan apa yang dia masuk, sumbangan dia, apa yang berlaku sehingga dia mati syahid. Sehingga Nabi SAW diperlihatkan Ja'far bin Abi Talib ini di dalam syurga dalam keadaan dia berterbangan akibat daripada mati syahid sebab kedua-dua tangan dia putus dalam peperangan tersebut. Itu dia tuan-tuan. Itu perang yang sebenar. Bukan perang di dalam grup WhatsApp. Tuan-tuan. Contohlah tuan-tuan. Contoh.
Boleh kita bersederhana, ambil manfaat, jangan berlebih-lebih. Kawan kita bagi, kita tengok dan kita nilai. Jangan kita kata kawan kita salah, kemudian kita memaki hamun dengan perkataan-perkataan yang tak elok. Last-last selang sebulan ataupun 2 bulan, kita elok balik makan minum nasi lemak dekat kedai Rozi. Sekejap je kita kata wallahualam, yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Sebab daripada kita mendengar sirah sahabat Nabi SAW, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan kita di mahsyar kelak bersama dengan para sahabat Nabi SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu. Bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Terimalah amal ibadah kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah. Ringankan sakit sakaratul maut kami, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan matikan kami, ya Allah, dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan alam kubur kami di antara taman-taman syurga. Jangan jadikan alam kubur kami, ya Allah, di antara lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami. Jangan beri buku amalan kami, ya Allah, dengan tangan kiri kami. Hisablah kami dalam keadaan ihsan, ya Allah. Permudahkan proses timbangan mahsyar kami nanti, ya Allah. Pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkan kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.